Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Okey, yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, untuk hari ni saya ada satu projek di mana saya akan merefill ataupun menop-up saya punya gas untuk aircon kereta Saga FLX ni . Aircon dah tak rasa dah tuan-tuan. Agak kepanasan di dalam kereta. Jadi hari ni saya akan top up balik gas ni. Buat sendiri saja tuan-tuan . Tak perlu ke kedai ataupun ke bengkel. Jadi barang-barang saya beli dekat Shopee sekali dengan dia punya hose, dia punya meter die gauge dia dengan sekali dengan gas dia lah. Itu dia tuan-tuan . Okey, jom kita top up gas aircon kereta tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini adalah barang-barang untuk nak top up gas lah. Saya beli kat Shopee satu set ni. Ini adalah hose, dia bagi dua hose untuk sambung dekat tong gas dengan dia punya meter lah. Yang ni stock cork, yang ni dia untuk sambung dekat low pressure punya tempat. Yang ni dia punya meter lah untuk check pressure. Dan ini adalah gas dia. Pastikan gas dia R134A tuan-tuan . R134A. Ini adalah stock cork dia untuk kita sambung dekat botol tin aircon ni lah. Gas aircon ni. Itu sajalah kelengkapan untuk nak top up gas aircon, nak top up sendiri tuan-tuan . Beli kat Shopee saja. Nanti saya akan share link kat bawah. Okey. Dalam masa yang sama saya akan tunjuk jenis gas yang dekat kereta kita untuk aircon. Nak check dia di belakang ni . Kalau tuan-tuan perasan dekat pipe ni dia ada tulis R134A. Makna kata sama dengan gas yang saya beli tu . Jangan silap gas tuan-tuan . Dia kena sama jenis saja, sama jenis gas dia tu. Itu nak check dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sebelum saya top up gas, kita akan set up dulu lah barang-barang ni supaya pemasangan akan lebih senang nanti lah. Jadi saya akan pasang stop cork ni dekat botol gas ni lah, tin gas ni. Senang saja tuan-tuan, dia macam skru saja. Untuk ketatkan dia, masuk saja dekat kepala dia ni, lepas tu kita pulai saja tuan-tuan. Bagi ketat. Kunci sikit dia punya plate kat bawah ni, ambil plier tuan-tuan. Lepas tu kita bagi betul-betul ketat tuan-tuan . Supaya nanti kalau kita tak habis pakai, nanti kita boleh simpan lagi. Dia boleh pakai berkali-kali tuan-tuan. Macam ni lah. Okey tuan-tuan . Tak puas hati lagi, kita bagi ketat lagi tuan-tuan sikit lagi. Tu dia tuan-tuan. Okey, selesai untuk pasang stop cork dekat gas tong tin dia lah, tin aircon ni. Okey, sekarang saya akan pasang dia punya hose dia tuan-tuan . Sini kita pasang dekat satu hose ni, kita pasang dekat stop cork yang dekat tin gas ni . Dia macam skru saja, pulai-pulai saja, bagi ketat tuan-tuan. Yang ujung lagi satu ni kita akan pasang dekat meter ni . Meter untuk check dia punya pressure nanti tu. Ni pun macam skru juga tuan-tuan . Bagi ketat saja. Okey, selesai satu hose dan lagi satu hose ni pasang dekat meter bahagian bawah ni tuan-tuan . Ini pun pakai macam skru juga, pulai-pulai saja sampai ketat tuan-tuan. Dan yang lagi satu pasang dekat dia punya apa panggil ni tuan-tuan . Untuk kita sambung dekat dia punya low pressure punya dekat hose kereta nanti tu. Tu dia, bagi ketat saja tuan-tuan.
Mudah saja pemasangan ya. Simple saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sebelum saya top up gas aircon ni, dia ada dua tempat tuan-tuan untuk kita top up gas aircon ni untuk sambung dia punya hose Satu dekat lubang high pressure dan lagi satu dekat lubang low pressure. Lubang high pressure iaitu tekanan tinggi pressure tinggi, dan low pressure ni tekanan rendah tuan-tuan dia ada tulis dekat cap tu H dengan L H tu adalah high dan L itu adalah low tuan-tuan Dan perbezaan lubang dia pun adalah tak sama untuk low pressure lubang dia agak kecil tuan-tuan jika dibandingkan dengan high pressure punya lubang. High pressure ni lubang dia besar. Saya buka tengok, kita boleh tengok dia punya lubang dia tuan-tuan yang siapa yang tak pernah buka lagi nampak H punya lebih besar daripada lubang low. Jadi untuk pemasangan aircon ni, gas top up gas aircon ni, kita akan pakai lubang low pressure tuan-tuan supaya dia ngam dengan kita punya hose tu Okey tuan-tuan, sebelum nak top up gas aircon ni, jadi kita kena start kereta dulu dan on kita punya aircon tuan-tuan. Tuan-tuan jangan top up dalam keadaan kereta tengah off dan juga aircon pun off. Kita kena biar aircon tengah running bagi dia running tuan-tuan. Time tu lah kita nak top up gas pun. Jadi untuk aircon kesejukan dia saya letak dalam 3 dan juga dia punya kipas dia pun dalam 3 lah. Kalau tuan-tuan nak letak maksimum pun boleh, terpulang kepada tuan-tuan Okey, lepas tu tuan-tuan masukkan hose dekat lubang low pressure tuan-tuan. Dah masuk ketat dalam lubang low pressure dan tuan-tuan adjust dia punya stopcock dekat tin gas tu. Pelan-pelan lepaskan dia supaya gas masuk dalam hose tersebut tuan-tuan dengan berpandukan kepada meter gauge tu Jadi di sini kita perlukan PSI dalam lingkungan 30 ke 40. PSI dia punya ukuran pressure dia tuan-tuan Jangan terlalu tinggi sangat 30 ke 40, hampir 40 pun dah cantik tuan-tuan Tuan-tuan lepaskan gas, dia slow-slow tengok dia punya pressure, sambil-sambil tengok pressure dia tuan-tuan Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok saya punya meter dah tunjuk dalam 30, hampir 35 PSI. Ini tekanan yang okey sebab kita perlukan 30 ke 40 tuan-tuan Tapi kalau tuan-tuan nak adjust bagi tinggi lagi sikit pun boleh. Tak ada masalah tuan-tuan, jangan terlebih meter cukup, nanti meletup tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya adjust dia punya pressure kasih tinggi sikit tuan-tuan lebih kurang menghampiri 40 dalam 38 PSI tuan-tuan. Okey, semasa mengisi ataupun top up gas aircon ni, pastikan tin gas tu dalam keadaan tidur tuan-tuan bagi dia baring tidur Jangan biarkan dia berdiri tegak tuan-tuan. Lebih kurang keadaan macam ni Lepas tu tuan-tuan biarkan dia running masuk dalam 5 ataupun ke 5 minit 5 minit. Saya biar 5 minit. Sambil-sambil tu masuk dalam kereta, tuan-tuan rasa sejuk tak sejuk tuan-tuan takut dalam tu masih panas lagi, mungkin ada kebocoran di mana-mana. Tapi kalau tuan-tuan dah rasa angin dia dah semakin sejuk, itu makna kata tuan-tuan punya gas sudah masuk cantik dalam tu.
Okey, sambil-sambil tu saya akan cek aircon dalam kereta ni sama ada sejuk ataupun masih lagi panas tuan-tuan. Tengok daripada segi angin yang keluar ni dah sejuk dah tuan-tuan. Tak boleh nak tunjuk dia punya temperature tuan-tuan. Saya tak ada dia punya meter yang nak ukur dia punya temperature dia tu. Jadi untuk saya cek kat sini, saya rasa angin saya dah sejuk berbanding daripada yang sebelum ni bermakna kaedah yang saya guna pakai ni berjaya lah tuan-tuan. Lagi satu tuan-tuan, kalau nak tahu gas masuk tak masuk, tuan-tuan boleh rasa wap dekat bahagian ni sejuk, dan hose dia pun boleh rasa sejuk lah. Bermakna gas tu memang dah tengah masuk lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhatikan kat sini, nampak ada wap dia. Okey tuan-tuan, selesai sudah saya punya kerja-kerja top up gas ni. Jadi dia punya kat bahagian stop cock ni tutup bagi rapat tuan-tuan supaya gas dalam tin tu tak keluar. Dan kita boleh guna balik untuk next nanti untuk nak top up lagi. Kalau gas ada lagi dalam tu, untuk saya pakai 1 kilo, jadi gas dia masih ada lebih banyak lagi. Jadi kita simpan Jadi kena tutup bagi ketat dan kita buka balik dia punya joint hose dia tu. Okey, senang saja tuan-tuan ini boleh pakai balik untuk next nanti tuan-tuan. Janji tutup bagi rapat tuan-tuan. Kalau tak rapat, gas dia akan keluar. Tapi kalau guna dah habis tu, buang je lah tuan-tuan. Ini sambungan ni kita biar macam ni nanti nak pasang kemudian hari lebih senang, tak payah nak sambung-sambung Okey. Pastikan penutup dekat sini kita dah tutup balik dekat low pressure punya lubang ni tuan-tuan. Okey, selesai tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sekarang saya akan test lagi sekali saya punya tahap kesejukan aircon ni, sejuk beku ke apa tuan-tuan. Dah mula rasa angin sejuk dah tuan-tuan. Tu dia. Harap bertahan lama lah. Sebab saya punya kereta ni saya rasa ada kebocoran kecil tuan-tuan. Setiap kali saya top up akan tahan lebih kurang dalam setahun, lepas tu dia akan panas semula. Jadi bila boleh refill sendiri ni agak jimat lah tuan-tuan. Agak jimat banyak tuan-tuan. Sejuk tuan-tuan. Syahdu. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat sini saja perkongsian saya macam mana nak top up gas aircon sendiri tuan-tuan dekat rumah, yang boleh menjimatkan duit kita lah. Okey, bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dalam perkongsian. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.